Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Sorry lah, kita delay sikit. Buku-buku projek rakyat, TikTok, Ceplos, VVIP. Jadi, guys, kalau boleh dekat TikTok, saya minta untuk repost dan add to story. Tak share pun tak apa. Repost dan add to story je. Kalau nak share dalam group family, ambil copy link, share. But penting repost dan add to story. Buku-buku, pasal buku-buku baru ni, projek rakyat, boleh share lah sebelum kena sekat oleh MC-MC lah. Okay. Sorry lah guys, 2 hari tak dapat live. Sebenarnya semalam nak live tapi penat sangat. Semalam saya kena siasat dengan MC-MC. Siasat. Dalam masa 3 minggu, lebih kurang 3 minggu, 3 kali dia soal siasat. 3 kali. Lupa. Kita tak mulakan dengan Al-Fatihah kan. Kena mulakan Al-Fatihah. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk diri masing-masing dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Sebab berjuang kerana Allah lah kita diuji guys. So semalam kali yang ketiga lah. So dalam masa 3 minggu. Semalam geram. Semalam rasa macam too much lah. Saya rasa bukan down tau. Dia bukan down tau. But saya rasa macam too much. Ni saya tak tahulah. Tapi saya rasa too much lah. Bayang-bayang pula. Saya rasa too much. Sebab seminggu sekali kot. Kau fikirlah seminggu sekali. Lepas tu, dalam masa yang sama, dia orang sekat sepunya social media. Sekat Facebook, sekat X. Tweet pun kena sekat. TikTok tak payah cakap lah. Pakai buang lah kan. Betul tak? Minggu sebelum tu, lepas bagi statement pukul 11 pagi, balik-balik tu, MC-MC hantar LOD. Saman. MC-MC. Hantar LOD saman. Ya. Rasa macam geram. Tapi bila saya fikir balik kan. Bila saya fikir balik. Kita geram. Semalam tak buat live sebab saya cakap kat MS saya mengantuk. Bukan, saya geram. Saya takut bukan tahulah kita tengah geram. Kan? Takut buat live malam mungkin ada benda-benda yang macam lebih teruk daripada saling kongkang lah. Kan? Saling kongkang tu dah teruk. Mungkin lebih teruk. Sebab geram punya pasal. Tapi hari ni bila bangun tidur, saya ketawa seorang-seorang, saya senyum seorang-seorang. Itulah. Betul sebab apa? Kalau kau tengok timeline ni, MC-MC bagi tekanan pada saya ni, siasat tiap-tiap minggu, hantar LOD, sekat semua social media. Sejak bila? Sejak bila guys? Sejak kes mahkamah dengan Fahmi Fazil. Yang dia tarik saman tu. Kan dia tarik saman. Ingat tak? Lepas daripada kes tu, MC-MC bagi tekanan bertubi-tubi. Okay. MC-MC di bawah Kementerian Komunikasi. Menteri dia Fahmi Fazil. So, menteri dia dah tarik saman. Dia saman saya, lepas tu dia tarik saman. Jadi bila saya tadi bangun dia fikir balik. Iyalah. Ni kata berfikir ni. Iyalah. Allah bantulah. Bagi dia sejukkan kita. Oh, dia koyak lah. Fahmi koyak. Oleh kerana dia koyak. Sebab gini guys. Sebab kau kena ingat tempoh hari kan semua media keluar kan. Dia tarik saman. Lepas tu dia arahkan media. Tak tahulah media keluarkan. Kata ni mengaku fitnah pula. Menyesallah. Kesallah. Betul tak? Betul tak? Betul
Betul tak kita dah ulas tempoh hari ni? Padahal saya tak ada pun minta maaf apa semua. Dia tarik saman, settle lah. Tapi dia mainkan media supaya nampak, oh dia ni fitnah. Tapi oleh kerana apa yang dia buat tu, tak. Rakyat lagi sokong Azri. Lagi percaya dengan secakap. Lagi ramai tengok. Jadi dia koyak. Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, koyak. Oleh kerana dia koyak, MC-MC bagi tekanan kepada saya. Hari ni satu hari. Semalam sepengang lah. Hari ni satu hari sesenyum. Ni bertukang ni. Tengah bertukang tak siap lagi. Nanti dah siap kita belanja se-happy senyum borak dengan Mami Onang happy. Mangkuk ni koyak. Guys. Nampak tak? Dia koyak. Dia ingat dia dapat sokongan rakyat. Tapi silap lah. Silap. Sebab apa? Sebab rakyat tertentulah dia akan pergi kepada orang yang benar. Allah yang pegang hati manusia, kan? Betul? Allah yang pegang hati manusia. Jadi MC-MC bagi tekanan pada saya bertubi-tubi lah. Bertubi-tubi bagi tekanan pada saya. Dia koyak, guys. Koyak teruk. Iya. Bukan sikit-sikit punya koyak mangkuk ni. Dia koyak. Dah lama dia koyak. So memang dia berdendam dengan saya. Kalau kita buat live ni, dah lama dia berdendam dengan saya. Antara yang paling terasa ni adalah wala on. Saya perhatikan, tuan-tuan puan-puan, malam ni saya nak bagi tahu. Bila kita tengok dalam TikTok, kalau Papa Gomo ke Sanusi ke ada view berpuluh ribu ni siapa-siapa nak belanja duit memang boleh dapat. Mereka menipu dengan view mereka. Jangan risau, jangan takut. Kepada calon-calon, bila anda buat TikTok live, biarlah berapa ramai pun, sekurang-kurangnya kita tidak menipu dengan membeli views kita. Jadi jangan risau bab yang tu. Koyak. Dah lama dia koyak dengan Azri ni. Barulah kita nampak. So, MC-MC siasat bertubi-tubi lah. Semalam, kenapa saya jadi geram? Sebab pertama seminggu sekali MC-MC. Saya letak MC-MC ni anjing lah. Maaf lah, MC-MC ni anjing lah. Jadi, dalam siasatan tu, antara soalan yang ditanya oleh pegawai penyiasat tu, Menteri korek-korek cium ni siapa? Adakah dituju kepada YB Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil? Soalan dia tu, Menteri korek-korek cium tu siapa? Adakah dituju kepada YB Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil? Saya jawab soalan ini di mahkamah. Saya jawab di mahkamah lah. Tapi korang lah. Ada 700 kat muka buku, ada 3,900 dekat TikTok, siapa? Siapa Menteri korek-korek cium tu? Aku tak jawab. Kau yang cakap. Tengok. Korang yang cakap Fahmi. Saya tak cakap. Aku tak cakap Fahmi. Korang yang cakap Fahmi. MC-MC tengok. Dia orang yang cakap. Bukan saya tau. Ada pula. Semua orang tahu. Menteri korek-korek cium ni Fahmi. Kan? Saya tunjuk je. Saya tak cakap. Saya tak cakap Betul tak? Saya tak cakap Fahmi kan. Korek-korek cium kan? Korang yang cakap kan? Korang jangan main-main. Korang cakap-cakap macam itu. Kan jangan sampai. Besar lah kau. Bagi-bagi rehat lah. Janji saya setiap. Kan jangan sampai. Dan mengeluarkan kenyataan ini dan sedang dipantau oleh pihak berkuasa. Jangan marah saya kalau
ada panggilan nanti ataupun ada radio car yang singgah di rumah anda, we are monitoring. Jangan behave yourself. Ya. Saya tak cakap. Korang yang cakap. Dia dah kata tau. Jangan sampai radio car datang tu rumah korang. Koyak. Wabi Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, koyak. Tak apalah. Kan? Hai, kena report. Tunjuk menteri korek-korek cium pun kena report. Kena report, guys. Tak apa, guys. So, semalam, phone dirampas lah. Sebekal tak nak bagi tanya. Saya tak nak bagi. Sampai saya bagi tahu dekat pegawai. Dia kata, korang, berapa ramai kau siasat ni? Ha? Handphone orang kena ambil. Kesalahan apa ni? Kesalahan apa ni? Sebetul-betul memang tak nak. Yelah, seminggu sekali kot sebiji handphone kot. Kita baru, handphone tu baru beli. Baru beli handphone tu. Geram malam. Saya cakap dekat pegawai MCMC tu lah. Saya cakap, kita ni dalam hidup kita ni, kita jangan jadi anjing. Kita ni bukan anjing. Kita tahu salah guna kuasa. Ni salah guna kuasa. Lepas tu pegawai polis datang lah. Rupanya MCMC ni, dia report polis siap-siap lah. Dia report polis siap-siap lah, guys. Polis pun ada sekali, pegawai polis. Bagi tahu minta kerjasama, cakap, saya dah bagi kerjasama lah, ni saya datang. Kalau tak bagi kerjasama, saya tak datang. Saya lari. Saya bagi kerjasama lah, ni saya datang. Nah, statement saya bagi seminggu sekali. Memang panas lah, guys. Memang kau bayangkan lah, saya punya temper kan. Kita panas lah. Dah lah, saya datang hujan-hujan. Naik motor. Dia orang tak apalah. Dia orang ada duit minyak, elon minyak apa semua. Betul tak? Kita tak ada. Datang juga. Tapi pasal saya dah geram kan. Pegawai polis tu bagi tahu dekat saya lah. Kata, bro, kau pun kan polis kan. Kau pun tahu kan. Saya faham ni kan. Tapi saya nak ingatkan macam gini lah tuan. Tuan tengok tadi ambil statement saya. Dalam statement itu, berkaitan dengan YB Menteri Fahmi Fazil. Pasal Fahmi Fazil. MCMC yang siasat saya di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Yang mana menteri dia Fahmi Fazil. Dia ni ketua penerangan PKR. Presiden dia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri. Tuan nampak ni salah guna kuasa? Pegawai tu dah diam. Ni salah guna kuasa tuan. Mana boleh macam gini cakap? Seminggu sekali, antai Rodi saman saya lagi. Ni minggu depan bicara dekat Mahkamah Sepang ni. Sekat saya punya sosial media. Zionis pun tak macam ni lah. Saya cakap kat pegawai tu. Tapi yelah. Macam saya cakap lah. So ni, kita marah-marah pun kita kena ikut undang-undang guys. Marah macam mana pun kita kena ikut undang-undang. Walaupun seminggu sekali pun segeram pun, saya ikut undang-undang. Jadi akhirnya saya bagi kat handphone. Saya bagi handphone, saya berambut balik lah. Saya balik terus lah. Kan? Saya balik terus. Saya cakap, nak balik tu saya cakap dekat pegawai MCMC tu. Kau kisah salam dekat bos kau. Yang tingkat-tingkat atasnya pun semua ni, tak ada siapa pun yang terlepas. Dia salah guna kuasa ni, tak ada siapa yang terlepas pun. Sebab mana-mana yang jadi anjing kepada kerajaan hari ni, jadi anjing kianat rakyat, inaya rakyat, korang semua besok akan dapat hukuman dia. Kau akan diheret ke muka pengadilan sebab salah guna kuasa. Bukan kes saja, semua. Kan? Ini salah guna kuasa. Ada. Guys, saya tanya dengan korang, bukan salah guna kuasa ke? MCMC, siasat, berkaitan dengan Menteri Komunikasi. MCMC bawah Menteri Komunikasi. Bukan salah guna kuasa ke? Saya tanya dengan korang ni. Salah guna kuasa. Apa pula tak salah guna kuasa pula? Itulah. Saya hadap lah. Tak apalah guys. Jadi macam saya cakap, semalam bad mood. Hari ni Alhamdulillah lah. Happy. Allah hiburkan kita. Allah macam tu lah. Dia tahulah hamba dia kan. Dia hiburkan kita. Dia senyum hari ni kan. Tapi inilah perjuangan guys. Perjuangan yang belum selesai. Misi nak selamatkan negara lah. Walaupun macam, saya tak minta simpati ni bukan saya minta simpati. Walaupun macam-macam benda yang diorang buat kat saya ni. Saya kena terus berjuang. Sebab misi kita nak selamatkan tanah air ni. Kita nak selamatkan negara ni.
Mesti nak selamatkan negara. Mungkin sebab tu jugalah geng-geng sumut, penyokong sumut, adalah dia orang cakap. Dia ni berpolitik je, semua benda nak politik kan. Kan? Itu yang mereka kata lah. Sebab balik-balik kena siasat pun berkaitan dengan politik, kena tangkap pun berkaitan dengan politik, kena saman pun berkaitan dengan politik. Jadi semua berkaitan politik. Jadi geng-geng sumut, mereka-mereka yang menyokong sumut ni, itulah. Tak habis-habis semua benda dia nak politik kan. Orang pergi sumut pun nak politik kan. Setahu saya lah, berjuang demi tanah air ni, itu jauh lebih besar daripada pergi hantar bantuan. Yang mana ramai dah ustaz-ustaz bagi tahu, termasuk Ustaz Adai Idrus bagi tahu, benda tu mendatangkan mudarat. Haram jadi dia. Betul ke? Betul ke? Saya rasa lah, mungkin aku salah. Tetapi saya rasa, seberjuang hari ni, mempertahankan tanah air, lawan puak-puak yang batil, lawan non-kunyit yang zalim, termasuk Fahmi Fazil yang koyak ini, itu lebih besar daripada mereka yang pergi sumut, yang merisikokan diri, sedangkan nak hantar bantuan je. Bukan pergi angkat senjata, pergi berjihad. Dah drop lah view lah, kena shadow. Jadi, pertahankan tanah air ni wajib lah guys. Wajib. Okey. Clear Alamak, lupa lah moderator. Ya Allah. Sebana. Okey, kejap. Sebana kejap. Mana moderator kejap ni? Jangan block jangan block. Jangan block. Kalau scammer boleh block. Jangan block. Dah kena shadow dah guys. Kena report terus hilang tu. Shadow terus. Repost dengan add to story lagi guys. Aduh. Dah block dah. Kau tak follow aku, macam mana mentadu nak lantik? Ada komen tadi. Kan? Sebana dia kata. Sebana. Mana se-adri lah, se-lah kan. Kebetulan pula. Sememang ada topik pasal se ni. Macam tahu-tahu je kau ni aku nak ulas pasal se ni. Ni dengar sini. Sebana ni. Sekejap. Sebana ni. Ni bana ni. Sayang Aku nak tunjuk kau. Sebana Korang screen recording ni tolong screen recording. Bukan sebab aku nak famous. Aku dah famous pun. Cuma aku nak, kalau kau sampaikan lebih baik lah kan. Sebab bagi aku tak nak bergaduh dengan Melayu sama Melayu ni. Tak ada guna mah. Okay, aku nak beritahu kau. Sir, aku tak tahu lah nak panggil sir. Aku geli pula sebab dia belajar tinggi je. Papa Gomo, dia cerita, dia kata mana barang bantuan. Sir. Kan? Saya tak tahu nama dia siapa lah. Minta maaf, saya tak tahu. Siapa nama dia? Nama sebenar dia siapa? Nama sebenar dia ni. Siapa nama sebenar dia ni? Selalu cerita pasal duyung, orang kedil, orang kenek lah. Siapa nama dia? Tak tahu nama dia sebenar dia. Tak tahu. Jadi, pasal se lah. Ayat dia tu, kita sekali-sekali Tag dia. Okay, aku nak beritahu kau. Sir, aku tak tahu lah nak panggil sir. Aku geli pula sebab dia belajar tinggi je. Papa Gomo, dia cerita. Siapa nama dia? Abu? Brother, aku memang tak belajar tinggi pada itu. Aku memang akui lah benda tu lah. Kan? Jadi, pasal gelaran se ni, itu gelaran lah. Saja panggilan, nama timang-timangan. Nama pena lah, nama pena. Memang se tu memang aku pakai lah. Bukan baru lah, dah lama. Lepas daripada 2014 lah. Start daripada 2014, aku pakai nama se tu lah. Sampai hari ni lah aku pakai nama se tu. Betul, memang aku tak belajar tinggi. Aku memang sampai SPM je. Kan? Aku tak tahulah. Yelah, aku faham. Brother, aku memang
Yelah, kita orang tak belajar pandai ni, tak belajar tinggi lah kan. Macam dia lain lah. Dia CEO kapal. So, CEO nama dia. Dia CEO kapal. Jadi, of course lah. Dia, bila CEO ni, dia ada jawatan tinggi lah. Mungkin, saya pun tak tahu dia kerja apa. Tapi bila nama dia CEO kapal tu, bermakna dia berjawatan tinggi lah dalam perniagaan. Betul ke? CEO? CEO tu dia ada jawatan tinggi lah. CEO. CEO ke CEO? Lebih kurang lah kan. Jadi, ya, saya akui memang saya tak belajar tinggi. Dia, memang tinggi lah. Sebab tu dia jadi CEO kan. Saya tak terasa apa pasal soal tak belajar tinggi. Sebab, betul, pendidikan tu penting, bagus. Tapi bila kita dah melepasi pendidikan itu, kita dah lepas, benda dah lepas kan. Dia berbalik kepada pengalaman. Jadi berada tadi tu pun mungkin dia lah. Dia hari ni, nama dia CEO tu, mungkin berdasarkan pengalaman. Dia belajar tinggi. Mungkin dia belajar sampai Australia ke, Canada ke kan. Lepas tu pengalaman dia, tu yang menyebabkan dia diangkat jadi CEO kapal. Macam Sir ni memang nama sendiri letak. Bukan siapa-siapa bagi ke apa semua kan. Macam dia lain. CEO. But hari ni, dia bukan pasal belajar tinggi tak tinggi. Dia hari ni soal engkau bijak ataupun kau bodoh. Sama ada engkau ni nak jadi khalifah ataupun kau nak jadi kambing. Dua tu je. Hari ni kalau kita tengok, ramai orang yang dikatakan berpendidikan tinggi, belajar. Tapi sokong orang yang zalim. Betul tak? Ramai orang tengok, wih hebat dia ni, belajar Arab, mengaji Quran, macam-macam lah kan. Tapi, songlap duit zakat. Itu belajar tinggi tu. Masih apa semua, bagai lah. Betul tak? Songlap duit zakat. So hari ni guys, dia bukan pasal kau berpendidikan tinggi bermakna orang kena dengar je. Bukan. Dia hari ni tentang pertama sekali common sense. Ni, kebijaksanaan ni. Sebab kita semua ni adalah khalifah. Tapi hari ni, mereka nak kita jadi kambing. Betul tak guys? Dia nak kita ni jadi kambing guys. So, kepada brother tadi tu, saya nak bagi nasihat lah. Hari ni antara hak dengan yang batil. Dia tak ada tengah-tengah dia brother. Jadi bila, saya pun tak adalah kenal dia ni sangat. Tapi pasal dia dah cakap macam gitu, saya rasa nak bagilah juga kan. Kita memang rendah lah kita ni kan. Pakai je nama sekolah pun SPM. Dia CEO lain lah. Empayar yang besar CEO ni. Macam CEO Batu. CEO Batu. CEO juga. CEO Batu juga. CEO hantu jaga hantu. CEO lah ni. Tinggi pangkat dia. Inilah dia guys. Tak guna kalau ada pangkat. Tapi bodoh. Kan? Tak guna kalau ada pangkat. Ada jawatan. Belajar tinggi. Sampai profesor. Tapi isap play. Berada CEO kapal. Ada profesor isap play. CEO pun banyak. Macam-macam kes CEO ni. Kan? Aku takut nanti kau kan cakap-cakap orang kan takut kau pula ada kes nanti yang. Jangan main-main. Kan? Aduh. Gurau lah. Tapi memang betul dia CEO kan? Betul lah? Memang betul dia CEO. Saya ada tengoklah video dia. Salam Madani. So, dia berpelajaran tinggi. Dia ni pelajaran tinggi. Sebab tu dia CEO. So, dia bagi salam Madani. Saya yakin. Dia pun tak tahu nama Madani itu menentang apa. Saya yakin. Orang macam gini, yang nampak macam dia kata berpendidikan tinggi, nama pun CEO, dia pun tak tahu logo tangan tu logo menentang apa. Dia tak tahu. Dia tak boleh nak berfikir. Nampak tak? Logo tangan tu apa maksud dia. Yang Madani tu lah. Dia tak tahu. Sebab apa? Sebab dia tak ada pengalaman. Dia tak ada pengalaman dalam keadaan hari ni. Geopolitik ni. Dia pasal kapal mungkin dia terror lah. Tapi pasal ni dia tak terror lah. Dia naif. Sebab itu mereka-mereka ni mudah dipergunakan. Sebab tu golongan-golongan macam gini, yang bajet ni, akan mudah dijadikan kambing. Contoh dah ada lah. Setuju dengan saya? Setuju tak? Kambing lah. Itu dia salam Madani tu. Jadi,
pada brother, bukan nak gaduh, kita ni Melayu. Aku ni bawa kempen penyatuan Melayu. Kalau kau tadi muka lima kau Melayu-Melayu tak nak gaduh, sama aku pun tak nak gaduh. So, pesan aku, nasihat aku, yang ada pengalaman yang banyak jugalah dalam pasal politik negara ni, kapal aku tak pandai. Sepanjang pelayaran ni, yang kau nak habiskan ni, kau duduk, kau genung, kau fikir. Kau duduk, kau genung, kau fikir. Apa tujuan utama yang kau pergi sumut, pergi ke Gaza ni? Cuba kau fikir. Siapa yang akan dapat keuntungan daripada gini? Kau fikir. Kau kena fikir benda ni. Kalau tak, kalau kau nama CEO tak fikir, jadi kambing. Dan, kau cuba tanya dalam diri kau. Sebab engkau bagi tahu. Kan dalam video ni tadi, dia bagi tahu. Kau dengar. Okay. Kau dengar. Dia bagi tahu. Mula-mula dia bagi tahu, kau dengar. Dia kata mana barang bantuan kan? Macam abang tanya, berapa banyak kapal yang bawa barang bantuan bro? Soalan yang bagus bang. Saya tahu abang tanya barang makanan. Buat pengetahuan abang, barang makan tu saya tak boleh war-warkan sekarang. Sebab itu telah menjadi rahsia peribadi steering committee. So orang tanya, barang apa atas kapal? Barang apa yang bawa? So dia bagi tahu, ni rahsia. Okeylah. Rahsia komuniti nak buat macam mana kan? Yang terpaksa kami semua rahsiakan. Ada, macam saya cakap, ada perkara yang boleh saya ceritakan, ada perkara yang saya terpaksa rahsiakan. Dan perkara ni terpaksa saya tak boleh cerita. Tetapi jangan risau. Dikatakan 100 biji kontena, 30 daripada rakyat Malaysia dan ada balance lagi daripada seluruh dunia sedang menanti bang. Tapi dari mana? Saya tak boleh cerita sekarang. Cuma aku harap korang doakan yang baik-baik lah, supaya kontena tu semua sampai dengan selamat dekat anak-anak Gaza kan. Bang, kau fikir logik lah bang Kapal kecil ni, mana maunya nak masuk orang pun tak cukup tidur, tak cukup katil, nak letak barang. Yang Papa Gomo cerita tu logik, apa yang dia cakap tu, kapal kecil, mana maunya nak letak barang. Kita ada modus operandi yang lain bosku, yang tak boleh kita cerita. Sebab itulah bang, saya cakap, kalau korang nak tanya pada ahli. Macam sekarang saya menjadi ahli dalam sumur flotilla ni, korang tanya saya. Saya boleh... Kejap rahsia, kejap tak ada barang, kejap 30 kontena. Macam mana jadi CEO pun aku tak tahulah. Tak apalah. But, itu jawapan dia lah. Dia ahli. Kan? Dia ahli, jadi memang kepakaran dia lah. So, bukan nak gaduh dengan dia, cuma... Kelakar tengok brother ni kan. Kelakar sebab ni orang baru sebenarnya. Kalau tengok dia ni orang baru. Orang baru yang tengah teruja, excited. Kan. Sebab orang-orang yang nak diperbodohkan jadi kambing ni, macam inilah. Sebab tu kalau kita tengok yang pergi sumut ni, kan cuba tengok betul-betul. Rahmat yang cerita pasal telanjang, kena bogel 3 kali. Aku harap berada ni jangan cerita besok balik dia kata dia kena telanjang jugalah. Rahmat. Orang-orang yang mencari publicity. Betul tak? Tengok betul. Sumut satu dia orang balik, takkan tak nampak. Takkan kau tak nampak. Mencari, ni sukalah. Kan? Tak apalah. Cuma macam saya cakap tadi, brother, sepanjang pelayaran ni kau fikirlah. Kau fikir, dalam kepala otak kau, apa muslihat di sebalik semua ni. Apa muslihat dia? Dia gini je. Bila rakyat bertanya ni, pasal barang atas kapal, ada tak ada? Kalau tak ada, cakap tak ada. Tapi sekarang pun cakap tak ada lah. Dulu tak. Sumut satu tipu kau-kau punya. Ubat lah, pampers lah, makanan kucing lah. Makanan kucing pun dia juga. Dengar tu, alah. Okeylah. Sumut kali ni mengakulah tak ada bawa atas kapal. Okey. Tapi ada 30 kontena. Okey. Kenapa sekarang? Termasuklah brother ZRA. ZRA bagi tahu, okey bagi tahu. Apa cara? Okey bagi tahu macam mana nak sampai, macam mana apa semua. Brother. Singapura bukan nak up Singapura tahu-tahu je sampai bantuan. Ikut kontena darat pun dia hantar, ikut udara pun dia hantar.
Tak ada pula sumut bagai. Indonesia, jiran kita sebelah. Ada hantar. Tapi kita tak ada. Yang ada ni lah sumut. Bermakna lepas dia orang gagal sumut poin 1, now bulan 4, baru nak hantar bantuan. Habis selama tu buat apa? Sepanjang tu buat apa? Buat apa, guys? Ada tengoklah. Ni sumut panjang sikit lah. Boleh Boleh tak boleh ni? Sumut walaupun dah kena shadow ni kan. Kena shadow dah. Tak apa, kena shadow tak apa. Korang jangan lupa sebarkan. Dia orang nak perang dengan silap lah. Dengan Azri ni jangan perang. Saya ada tengok lah. Faizal. Dia bagi tahu, orang tanya, betul ke dibayar 40k? Dia gini kan, cerita 40k ni, brother ZRA bagi tahu, untuk misi sumut ni, dia keluar duit 40,000. Tapi ada juga video dia kata 21,000. Saya tak tahu pasal tu lah, minta dia jawab lah. Berapa modal dia keluar ni, 40 ke 21? Sebab dah berbeza dah. Mula-mula tadi 40, ini 21. So Faizal ni, orang ni kalau tanya Faizal, buat tak kenal pula Faizal mana. Faizal ni lah. Jadi sekarang ni saya memang kagum gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Oh, memang power lah. Sila cakap. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Faizal ni lah. So dia kata, kalau bagi tahu, dia nak claim kalau betul 40,000 bayaran. Okey. So berapa kos Faizal? ZRA cerita dia 40,000 ke 21,000 kos untuk pergi sumut kali ni. Faizal, engkau pula cerita. Berapa kos kau keluar ni? CEO kena cerita juga. Berapa kos CEO keluar duit keluar kali ni? Sebab ZRA dah cerita dah. Dia keluar duit sendiri. So kita nak tahu. Lepas tu Adel lah. Semualah. Yang pergi sumut ni. Rahmat. Semualah. Bagi tahu berapa kos korang ni. Takkan ZRA je kena tanggung. Orang lain sponsor. Macam mana ni? Guys. Kita tak fitnah. Kita tanya betul ke dibayar. Betul tak? Kita tanya betul ke dibayar. Kan? Tak dibayar. Keluar duit sendiri, okey? ZRA dah bagi tahu dah. Kos dia 40,000. Tapi ada video dia kata 21,000. Okey. Faizal, kau bagi tahu berapa kos kau duit kau keluar sekarang ni? CEO, brother CEO, berpendidikan tinggi. Bagi tahu berapa dah duit kau keluar kali ni? Semua sekali lah. Berapa dah keluar duit? Kita nak tahu macam. Betul tak? Setuju tak? Setuju tak setuju? Takkan ZRA je. Korang nanya ZRA macam itu tu. Takkan ZRA sendiri keluar duit, orang lain semua dapat sponsor. Macam. So guys, kalau diorang tak keluarkan cerita, bagi tahu berapa kos duit diorang, boleh fikir sendiri lah. Aku dah cakap, korang tak kenal aku. Masalah korang ni, korang nak main-main aku, kau tak kenal aku. Aku ni bukan buat kerana duit ke, kerana individu dendam ke, tak ada. Aku buat ni pasal aku nak menyedarkan masyarakat supaya tak jadi kambing, tak diperbodohkan. Dan aku cakap ni atas nama kebenaran. Sekarang ni korang cakap atas nama kebenaran kan? Okey. Bagi tahu berapa kos duit korang keluar. Betul? Kita tengok. Kalau kau tak cerita benda tu, orang dah tahulah, rakyat akan tahu. Guys, sampaikan kepada lain. Lepas ni komen. Okey, ZRA dah keluar 40,000 kos. Okey, berapa pula Faizal kau keluar duit untuk misi sumut kali ni? CEO berpendidikan tinggi, berapa dia duit? Tanya dia orang. Betul tak? Main dengan aku, Okey, tak apa. Tu settle. Panjang ni sumut ni. Sumut ni panjang sebab 2 hari tak live kan. Oleh kerana teruklah shadow ni. Oleh kerana
Teruskan share lagi guys. Repost ke, story ke. Share banyak sikit. Aku tengah sedap ni. Geramnya aku. Oleh kerana ramai yang menentang semua, ramai yang petikaikan, ramai yang nampaklah benda ni, maka mainlah naratif yang ulang balik. Brigade 8200. Sampai gunakan orang yang dekat Gaza tu, gunakan ini Brigade 8200. Ni, aku nak bagi tahu ada 1,100 kat muka buku, ada 3,008. Cuba kita fikir guys. Brigade 8200 ni ada kat Malaysia je ke? Cuba bagi tahu kat saya. Ada dekat Malaysia je ke? Negara lain tak ada ke? Kan? Come on. Negara lain tak ada ke Brigade 8200 ni? Malaysia je. Brigade 8200 ni dekat Malaysia je ke? Indonesia ada bagi juga? Ada. Tak ada pula dengar rakyat Indonesia bagi tahu ada Brigade 8200 di Indonesia. Tak ada pula. Tak pelik ke guys? Come on. Kita kena fikir kita bukan kambing. Walaupun kita tak berpelajaran tinggi macam CEO, tapi kita ni bukan kambing. Kena berfikir. Betul tak? Okey. Mungkin sesilap, mungkin terlepas pandang, okey. Ada tak negara lain yang pergi sumut ini, media dia ke, dia punya geng sumut bagi tahu pasal Brigade 8200? Ada tak? Bagi tahu kat saya. Negara mana? Tak ada. Pelik tu. Tolong tanya dengan geng-geng sumut ni, ZRA ke, CEO berpendidikan tinggi ke, kan? Faizal ke, kan? Pelik lah. Kau tak pelik ke? Dengar ni Faizal cakap apa? Jadi sekarang ni saya memang kagum gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Oh, memang power lah. Serius, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Ibrahim, satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Bermakna 40, 50, 60 negara. 60 negara ni. Tapi cerita Brigade 8200, kat Malaysia aja. 60 negara tu tak ada. Kau tak pelik ke? 60 negara. Negara lain tak ada Brigade 8200. Tapi dia kata Brigade 8200 ini Israel, ejen-ejen dia apa semua, kan? Ada pakai cyber apa semua. Tapi negara lain tak ada, kita je. Come on. Ni, kita bukan kambing. Korang geng-geng sumut ni, nak perbodohkan rakyat. Korang silap. Okeylah, ada Brigade 8200 negara lain, cuma media tak lapor je. Okeylah. So, kalau ZRA kata ini social media, apa jadang kau ada Menteri Komunikasi? Fahmi Fazil buat apa? MCMC sekat lah. MCMC boleh sekat lah. Kita MCMC, sana sini sekat. Takkanlah tak boleh sekat. Takkan tak boleh kesan. Takkan tak boleh jejak. Betul tak? Mesti boleh lah. Betul tak? Rakyat bukan main. Kena sekat lah. Rampas telefon lah. Ni, kita ni. Kritik non-kunyit. Kritik kata non-kunyit bebal. Itu kena tangkap. Tangkap pun je. Ini Brigade 8200 ni, Israel ni. Tak ada pun.
MC pun tak bertindak pun. Kau macam mana kau ni, ZRA ni, Faizal semua ni, geng-geng sumut ni? Ha? Betul tak? Tak ada pula dengar MC keluar media, Brigade 8000 diburu ke. Tak ada. Yang terbalik-balik dia keluar, bila dia siasat, keluarkan surat khabar, keluarkan ni. MC. Tu, Ihsan Jalil lah tu. Oh, berita palsu, keluarkan, kaburkan muka. Come on lah. CEO kapal yang berpendidikan tinggi. Takkan benda ni tak boleh fikir? Aku SPM dia, sekolah tak tinggi. Tapi aku fikir pakai otak aku ni. Apa guna ada MC? Anjing tu. Apa guna? Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Dia gong. Apa guna? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Dan negara lain tak ada. MC tak ada tindakan. Tak ada. Ada berita keluar pasal ni? Tak ada. Dan kau tak pelik ke? Sumut pun satu, Brigade 8000. Habis sumut, senyap. Sumut 2.0, now keluar balik, Brigade 8000. Diorang ni memang keluar tiap kali sumut je ke? Pelik tak? Pelik tak pelik ni? Pelik tak? Dan berada ZRA yang mula-mula cerita pasal Brigade 8000. Dia bagi tahu ini dah kali yang ke-40. Dia kata sumut ni kali 40 lah. Okey. So daripada sumut 1 sampai sumut 38, tak ada dengar Brigade 8000 ni. Sumut 39 itu hari korang, yang ini 40. Sumut ni bila, Brigade 8000 ni bila tubuh ni? Negara lain tak ada, Malaysia saja. Okeylah. Lepas tu, tiap kali sumut yang terbaru ni, sumut korang lah. Sumut korang, muncul Brigade 8000. Pelik. Guys. Pelik tak? Pelik kita pelik. Guys, kamu. Geng-geng sumut. Yang penyokong sumut. Ya, kalau ada yang sokong sumut, apa semua. Ni aku nak ajak korang fikir. Kalau korang tak percaya, tak apa. Jangan jadi kambing. Fikir akal ni. Dekat Malaysia je. Macam mana tu? Sumut ni betul, ini apa semua okey. Ada tak sidang media daripada Fahmi Fadzil? Menteri Komunikasi. Sidang media dia boleh Menteri Komunikasi bagi tahu bahawa ada Brigade 8000 ini tentera. Ada tak? Tak ada. Tapi lepas saya cakap ni, dia orang akan bagi tahu, Fahmi, kau kena buat, Fahmi. Kau kena tolong kita orang. Kita orang dah kata menipu ni. Mungkin Fahmi akan buat sidang media, makluman, ini ada Brigade 8000 tentera cyber. Fahmi, kau tak tahu korek-korek cium tu, bodoh tu. Tak ada. Sidang media daripada polis bagi tahu kita telah mengesan mereka yang didapati disyaki mendapat bayaran daripada tentera Israel. Inilah dia, guys. Inilah pasukan Ahzab. Kerja dia adu domba. Fitnah. Inilah dia. Korang lah. Mengadu domba, fitnah, melaga-lagakan. Sebiji perangai non-kunyit. Kau main cerita Brigade 8000. Orang tak sokong kau tuduh Brigade 8000, kau tuduh tentera Israel. Engkau suruh sesah lagi. Pengadu domba, perangai setan, kata tak? Orang bergaduh, tuduh-menuduh. Pasal kau orang punya mulut je. Itulah bangsat tak bangsat.
Kalau orang dah tak sokong lah. Ini nak buat cerita pula, main cerita hantu pula. Perangai non kunyit, sebiji non kunyit. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Non kunyit tu lah, adu domba. Oh, anak Cina, anak saya, anak India, apa tu? Oh, ini ekstremis apa semua. Sebiji sama. Korang, aku bagi tahu kat korang, bertaubat. Bertaubat aku bagi tahu kat korang. Tobat bro, tobat. Kita hari ni, orang Malaysia ni, yang tak sokong korang ni sebab nampak. Sebab bukan kambing. Yang sokong korang ni sebab dia tak nampak. Kalau nampak pun sebab puak korang. Itu je. So persoalan ni kau jawab. Kalau kau tak boleh jawab, berhenti daripada buat cerita fitnah. Melaga-lagakan orang, adu domba. Kayak kita pula tuduh-menuduh berbala. Kau nak pergi, kau pergilah. Tak payahlah buat cerita jaja apa semua. Nak suruh kita pula bergaduh, tuduh-menuduh. Perangai siapa tu? Ha? Perangai siapa tu? Kalau bukan perangai setan. Betul tak guys? Kau nak pergi, kau pergilah. Kalau dah tak sokong lah. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tak payah main cerita hantu. Oh ni ada brigade 800. Kau punya mulut ni, waka korang ni, kat sini ni orang yang tak tahu ni bergaduh, tuduh-menuduh. Padahal benda tu tak wujud pun. Kalau wujud, bagi tahulah. Tangkaplah. Perangai setan, berhenti. Kau selesaikan urusan kau orang ni. Selesaikan urusan kau orang ni. Sepanjang kau nak buat gift, kau nak collect, nak jual buku, kau punya pasal lah. Tapi jangan jadi pengadu domba, pecah belahkan, buat cerita hantu, cerita fitnah. Kita kat Malaysia ni pula tuduh-menuduh. Apa bangsat tu? Tak marah. Tegur je. Sebab memang bangsat lah. Memang bangsat lah. Orang dah tak sokong, brigade 800. Oh ni gini. Gunakan pula orang Gaza. Ni. Geng-geng yang pergi sumut ni kan geopolitik dunia. Mula cerita politik dunia saja dia orang ni. Semua tahu A, B, C, D. Semua hebat. Ceritalah macam mana boleh Israel bentuk negara tu. Macam mana Israel boleh bentuk negara? Ha? Takkan tak tahu sejarah ni macam mana? Kalau bukan ada pengkhianat orang Palestin tu yang khianat. Macam mana Israel boleh ada dapat tanah? Boleh beli tanah? Macam mana Israel boleh beli tanah? Bagi tahu. Macam mana Israel tu boleh bentuk, boleh buat satu negara? Macam mana? British bawa masuk, okey. Macam mana dia dapat tanah-tanah tu semua? Sekarang rampas lah. Sebelum 1948. Sebelum 1948. Macam mana orang Yahudi tu dapat tanah? Siapa jual? Siapa jual? Siapa jual? Orang Palestin juga yang khianat. Sama lah kat tanah Melayu ni pun ada pengkhianat. Itu yang Tuan Mahathir bagi tahu. Pasal tanah orang Melayu ni jangan jual. Sebab adanya pengkhianat. Itulah yang berlaku dekat Palestin. Kita ni sama lah. Cuma belum teruk lagi. Itu sebab nak selamatkan negara. Tak nak jadi sampai macam Palestin. Itu sebab wajib pertahankan negara kita ni. Yang sembang Kau cerita, kau Tunggal Gaza ni, tanah Melayu ni. Fikirlah. Kau gunakan siapa pun. Allah pegang hati manusia. Mampu korang ni semua tak? Jangan sampai korang balik kena ludah je dengan rakyat. Berhenti daripada kerja adu domba fitnah ni. Buat-buat kerja kau pergilah. Kan? Dah buatlah, dah pagi, buat jual buku. Kau punya pasal lah. Buat donation, collect apa semua. Buatlah. Tapi berhenti daripada mengadu domba, pecah belah kan. Aku pesan dengan korang ni semua ni. Kita kat tanah Melayu sekarang ni, kita dekat Malaysia ni, kita nak selamatkan negara tu tak? Nak selamatkan tanah air ni. Korang memang sokong, kau punya pasal lah. Bodoh. Kita pasal, oh Gaza. Ni tanah Melayu ni. Oh, gunakan orang Palestin. Sebab itulah ada pengkhianat. Pengkhianat ni di mana-mana.
kita jangan sampai terlepas macam Palestin. Itu sebab Tuan Mahathir bagi tahu. Ini perjuangan terakhir orang Melayu. Ini last call, last defense. Kita generasi yang terakhir. Takkan tak nampak lagi. Sekarang DAP dah 40 kursi parlimen. Korang pun tahu DAP nak buat persepadanan semula parlimen. Takkanlah tak faham. Takkan tak boleh fikir. Ni yang sembang geopolitik dunia lah apa semua. Takkanlah benak bodoh sangat kau tak nampak. Kata kau memang bodoh ataupun kau menyokong. Apa DAP nak? 40 kursi dah parlimen. Ni. Dapat 2/3. Buat persepadanan semula parlimen. Mampus. Takkan bodoh sangat. Kita geopolitik dunia. Bukan cerita nak bebaskan Gaza. Ni tanah Melayu ni. Bangang. Ahmad Anwar Ibrahim lah. Dia jadi bangang tu. Jangan bodoh-bodoh kat rakyat, brother. Aku dah cakap korang jangan bodoh-bodoh kat rakyat. Rakyat tak bodoh. Selagi mana aku ada kedengaran, aku akan tegur bercakap. Bagi rakyat cerdik. Jangan jadi bodoh. Nak bodoh biar korang dengan puak korang je.